1, 2, 3. Terbaik. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okey, dah sampai Bahulu Bakar. Bahulu Bakar Sabun. Ya. Bas kita dah sampai. Bas kita dah sampai. Tu dia. Dia bakar dekat situ. Bakar dekat situ. Boleh rasa, boleh rasa. Okey, kami baru sampai dekat tempat buat beg. Tempat buat beg. Bengkel beg daripada Parit Kunta. Sampai malam. Cari rezeki bawa pulang. Rombongan daripada Parit Kunta disambut kita. Semua pakai baju biru. Semua pakai baju biru. Sambut kita ke rumah cendawan. Rumah cendawan ya. Cinta murni kan bersemi bersama ketulusan budi. Bersemilah. Lama ku cari rasa. Okey, ada tester. Tester cendawan goreng. Cendawan pun ada jual kat sini. Tester percuma, tester percuma. Ni ada bahulu di buat pack. Oh, rinti. Oh, ada rinti ni. Ni demo menggoreng. Rasa lagi. Ni ketua rombongan rasa lagi, rasa. Air free, rasa free, test free ni, test free. Makan. Sedap tak? Sedap. Main datang. Rasa lagi. Wah, ni rumah cendawan dia. Boleh belajar memetik. Nak petik. Kalau pandai petik tu kena belilah. Oh, nak beli. Tu. Tu. Boleh murah. Kejap. Okay, daripada Parit Kunta petik sendiri tak? Oh, ni petik sendiri. Ke pakai gunting? Tarik je. Oh, gitu je, tarik je. Boleh tahu dan apakah khasiat kita merasikan ni tuan-tuan. Oh, banyak orang. Panas. Dan bulan ni adalah hidup maju. Dapat pakai stol ya. Untuk pelancong-pelancong ni merasa madu. Tapi di sini kita dah boleh berhenti turun bas kat sini. Dulu kita kena angkut dengan kereta. Sekarang kita terus sampai ke sini dengan bas. Okey, peserta sekarang berada di sangkar ikan untuk tengok sendiri bagaimana kejadian ya. Ikan diberi makan dan sebagainya lah dan ada dalam jaket, alhamdulillah. Tarik Kak, tarik. Tarik Kak, tarik. Tarik Kak, tarik. Ada tak ada ni? Oh, angkat Kak. Ada siapa lagi nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba? Ni sekarang sampai kat Lemang, sampai kat Lemang sekarang ni. Lemang Tok Lee dah rasa saya tester. Ni dia orang membeli lah. Harga narik RM16. Lepas tu daging tu RM6 satu. Ya. 22. Package 22. Okey, sekarang daripada Parit Kunta ni tengah test
kerpuk. Ni apa? Tester. Tester. Cute. Kita ada pengusaha bagi air percuma. Air leci je ni. Air leci untuk peserta-peserta lawatan ya. Okey, satu RM10 saja, satu RM10. Satu RM10. Okey, sekarang dah sampai kat tempat kerpuk gentel. Tu dia orang buat kerpuk ni. Yang saya test ni. Ni lah dia ni. Hasil kerpuk ni ya. Bas tu berhenti jauh sikit sebab nak parking tak ada. Dia orang tengah beratur lah, cari-cari kerpuk. Sini banyak kerpuk keping. Macam Tok ni beli kerpuk keping. Kerpuk keping. Okay, dah sampai kat Raja Perfume. Hari ni air kopi latte percuma daripada saudara Musa, pemilik Raja Perfume ni. Khas untuk orang-orang daripada Parit Buntang, Perak. Percuma percuma. Kopi ais. Ni dia. Saya minum. Raja Perfume. Kalau beli air. Masuk, tengok. Ya, ayat kopi. Dia ada yang tester tu boleh cubalah. Jangan spray yang ni. Yang ni tester. Okey, destinasi kami yang terakhir menaiki bot River Cruise menyusuri Sungai Pahang. Peserta-peserta daripada Parit Buntang. Okey kak, pergi Temeluk? Tak, pergi Temeluk? Pergi Temeluk okey tak? Seronok Alhamdulillah. Itu feedback daripada customer yang datang ke Temeluk. Okey ya? Okey, Parit Buntang baru pulang ke Sarawak.